Saya mohon sangatlah kepada Duta Malaysia di Cambodia. Saya takut dia tak tahan dengan tekanan di sana pasal dia ni seorang wakil. Saya bapa kepada salah seorang mangsa perdagangan manusia di Cambodia telah memohon kepada pihak MHO untuk selamatkan anak saya yang berstatus wakil. Pada 11 Jun, jam lebih kurang 11 pagi, saya telah membuat satu sidang media memohon Duta Malaysia di Cambodia untuk mengembalikan anak saya ke pangkuan keluarga. Dan pada 17 Jun 2025, anak saya telah berjaya pulang ke Malaysia dengan selamat walaupun dia dalam keadaan trauma. Di sini saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada saya dan keluarga, kepada pihak MHO, terutama kepada Datuk Isham dan tim pengamat dia, kepada pihak media dan juga Duta Malaysia di Cambodia yang telah berusaha untuk membawa anak saya pulang ke pangkuan keluarga. Saya memang betul-betul mengucapkan jutaan terima kasih yang tak terhingga. Wakil saya daripada keluarga saya lah. Sekian kenyataan daripada saya. Terima kasih.